Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat hari raya Aidilfitri. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Allah rezekikan kita setelah sebulan perjuangan kita berpuasa. Alhamdulillah di sini kita kembali kepada fitrah di hari raya puasa untuk sama-sama kita meraihkan dua kegembiraan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa, satu ketika dia berbuka dan satu lagi ketika dia meraihkan hari raya. Maka hari ini tuan-tuan dan juga puan-puan, saya nak pesan 3 perkara. Pertama, tuan-tuan puan, bila kita sebut hari raya, jangan sekadar bulan untuk kita jadi hantu raya. Jangan. Masuk bulan raya, tuan-tuan, pertama jangan kita tinggalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Buat banyak-banyak sunnah di hari raya. Apa antaranya? Hari raya kita nak pergi masjid, maka pergilah dengan jalan yang lain dan pulang mengambil sunnah jalan yang lain. Supaya apa? Supaya kita dapat bersilaturahim di sepanjang perjalanan laluan yang kita temui tadi. Satu, yang ni jangan tinggal. Orang Selangor mesti nak pergi masjid negeri, pergi ikut laluan hotel Concord, patah balik nanti tuan-tuan puan ikut Plaza Perangsang. Contoh. Satu. Yang kedua, tuan-tuan puan, kita sebut di hari raya musim perayaan ni jangan kita ziarah di media sosial saja. Kemarin kita pergi ke Facebook kawan kita SHRZB, betul ke tidak tu kan? Selamat Hari Raya MZB. Maaf zahir batin kata orang hari ni. Kita tak nak macam tu tuan-tuan puan. Kita mesti bersilaturahim kerana kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umur dan ditambahkan hartanya, maka falyasil rahimah, maka bersilaturahimlah dia. Jadi siapa yang rasa-rasa macam tak berapa nak panjang umur kan, bersilaturahim, insya-Allah panjang umur kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, biasakan diri di musim perayaan ini untuk kita tukar. Sebelum ni kita dah sebut selamat hari raya, maaf zahir batin. Kita tukar tuan-tuan puan dengan lafaz yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Jadi insya-Allah mudah-mudahan raya ini menjadi raya yang lebih bererti, dimaknakan dengan sebenar-benar makna bagi orang yang beriman. Jumpa lagi dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.